Okay, yo, sama-sama saya Syahid dia. Welcome to another vlog. Hujan-hujan pun nampak. Intro untuk hampa juga. So, hari ni punya konten aku nak buat lain pada lain. Aku nak challenge sikit diri aku. Kita masuk dalam kereta lah guys. Dah renyat, dah betul-betul basah ni. Sebelum masuk kereta, ada satu benda yang menarik aku tunjuk kat hampa. Nampak ni. Macam kat telinga. Orang pasang kat telinga kan. Ni dah ada kat side mirror. Okay, dah cantik, dah record. So, silalah keluar. Okay. So belah sana pun ada agak satu guys. Belah sana pun ada agak satu. Nampak tu. Kayaknya ini yang tua punya. Hak sana punya, hak yang darah punya, hak yang teruna punya. Faham tak? So konten apa aku nak buat? Belum lagi. Tak cukup lebat lagi. Boleh cakap lagi. So boleh cakap. Okay guys, aku nak buat konten apa? Aku nak buat challenge 24 jam dengan hanya RM1. Okay, so aku ada RM5 macam tu. So RM5 ni 5 benda aku nak buat. Tak kisahlah aku pergi cuci kereta ke, aku pergi makan ke, aku masuk mall ke, aku pergi konsert ke, aku pergi mandi ke, apa pun dengan RM1 saja. Kalau orang tu dia ada macam kesian ke apa ke, dia kalau nak bagi, dia bagi. Kayaknya selebihnya minta halal lah, minta sedekah daripada side dia. Okay, so dalam konten ni hampa kena tengok aku macam bercakap tipu sikit, akan ada gurau-gurau sikit, aku minta maaf guys. So apa aku kena berlakon? Kalau tak berlakon, aku rasa tak berjaya challenge aku dengan duit RM1 ni. Sebab apa? Aku tak ada fame lagi, aku tak ada nama lagi. So tak ada siapa yang kenal aku, tak ada siapa yang tahu aku buat challenge apa ke apa, tak ada. Tahu-tahu dia orang tengok aku pegang kamera, pegang RM1. Boleh ke ini, dia akan dengar je, dia tak tahu pun apa Mamat ni buat. So aku kena tipu sikit, aku kena cakap goreng-goreng sikit. So korang dengar lah, itu sekadar konten. Jangan ambil benda-benda yang terlampau serius. Okay, so jom, let's go. Kita pergi mall dulu guys. Kita pergi mall. Ya, ada air guys. Ada air. Okay. Sekali lagi ada air. Sekarang ni hari Sabtu. So tak tahulah jam ke tak. Mungkin jam lah kot. Sekarang ni dah pukul 3.30. So jom kita pergi mall dulu. Let's go. Ni rumah member aku. Ni semua rumah jiran-jiran dia lah. So rumah dia pun tengok parking dia besar mana. Ni semua buat sendiri of course ni. Parking ni. Kereta dia tak banyak boleh masuk. Itu dah parking dia lah. Ini je parking dia. 2 ni dengan 1 ni. Kereta aku parking sebelah dia. Inilah rumah dia. Dalam pun boleh parking kereta. Parking dekat sini lah yang paling aku rasa bahaya sekali. Sebab apa? Dia menjunam tau bukit dia. Nampak? Dia macam menjunam bukit dia. So kalau lah kau dah tarik handbrake pun, aku risau kat. Kau kot handbrake tu dia sendiri terlepas ke, perak depan terus. Kau ada kereta lurus sini, dia langgar sini, matilah kau. Kau seorang-seorang garulah masalah kau. Aku tak tahu. Sebab tu aku parking kereta aku kat sini. Alang-alang dekat dengan rumah member aku kan. Macam tu lah cerita dia. Bye, tolong isi minyak saja. Sekarang ni mesti dia pelik punya. Asal RM1 je. Aku kalau you kan nak pergi mall dulu, tapi sebabkan dia yang dekat Petron, so apa kata kita try isi minyak RM1. Jadi tak jadi. Kena tanya ni dulu. RM1 sahaja. Challenge. Boleh? Boleh, mantap. First time isi minyak RM1. Dia pun pelik. Kalau tak aku isi mesti 50 ke atas. Ini RM1. Mana bayar tu? Dia tak isi je. Dia tunggu aku lama sangat. Tak apa bayar, aku isi. Kau relax je. Benda RM1 pun. Baik. Tak apa. Saya isi. It's okay. RM1. Ya Allah. Aku rasa satu apa haramnya bar pun takkan naik tu. Tengok tu. Dah. Guys, dah RM1 punya apa pun tak dapat. Aku rasa kereta ni tak kenyang pun. Okay, sekarang ni dah settle isi minyak. Tapi nak cuci kereta. Kita try cuci kereta dengan duit RM1. Tengok dia terima tak terima. Dia tak terima, aku try bagi dia terima kok. So sekarang ni aku dah masuk aku tak boleh masuk terus. Aku kena tanya dulu kat dia. Dia boleh ke tak RM1? Alright guys, aku sampai tempat cuci kereta. Depan Petron je, dekat je. Bye, mau tanya dulu. Saya ada RM1 saja. Mau cuci kereta, boleh? Kereta apa tu? Ini mau cuci RM1 saja, boleh? RM1? Saya tak ada duit. Ini hari sudah susah lah. Boleh ya? Cuci saja. Tak payah sabun pun tak apa. Cuci saja. Tembak air? Tembak air saja. RM1. Boleh? Boleh ya? Boleh. Thank you Mantap guys. Cantik lah rezeki untuk kereta aku gak. RM1. Gila RM1 siut. Macam ni lah guys. Dia dah cuci kan. Aku belah terus. Sebab apa? Dia tak ikhlas. Member tak ikhlas. Okay. Dia suruh tunggu jap. Nampak dia tembak air. Sekarang dia tembak air. Ui, betul-betul cuci siut. RM1. Mana ada jalan dalam zaman sekarang KL ni RM1. Nampak dia cuci. Terima kasih.
Nampak? RM1 punya dengar pun boleh survive dalam KL ni. Dalam Petaling Jaya, okey. So tak apa. Aku tak nak belah. Aku rasa macam dia cuci betul. Dia cuci betul. Nampak? Okey. Guys, dia cuci betul Kereta aku daripada keluar je Batu Liuk sampai sekarang tak cuci. Tapi alhamdulillah, dah cuci dah. Kayaknya tak sabun lah, cuci je. Dia macam mana yang cakap dia tak ikhlas. Tapi dia boleh buat. Dia macam tu lah. So tak apa, faham je. Bye! Oh bye! Tak apalah, ambil. Abang, saya buat video ini macam RM1 kasih untuk cuci kereta. Tak apa. Alamak, tak apalah abang, ambil saja. Ayo, tak muat. Betul. Okay, thank you Alright, dia tak nak. Aku cakap tadi aku susah sekejap je. Terus bagi free. Oh lah mak. Alamak, patut tadi U-turn je. Kereta aku terlampau lower lah. Apa kata aku bagi kat dia ni? Tak apa, depan dia cakap tak payah Dia dah ikhlaskan diri So tak apalah. So jom, let's go. Kita pergi tempat lain. Kita pergi mall lah. Sekarang ni kita terus pergi mall. Kena, tak kena. Okay, so jom. Aku tak payah nak lap-lap lah. Dah lah RM1 nak lap-lap pula tu. Tak payah RM1, tak payah lap. Kita belah je terus. Sebab dah hujan kat luar. So kereta aku dibilas je. Okay. Alright guys, alang-alang turun korang tengok dia dah bilas Dia dah bilas sahaja lah. Bilas sahaja lah. Walaupun ada kotor-kotor kat rim tu, tapi tak apa. Bilas sahaja. Alright guys, so sekarang ni aku dah pun sampai dekat The Cove punya mall berdekatan dengan rumah aku kat sini. So aku dah bawa duit RM1 aku. Jadi betul-betul orang yang macam mana yang aku dulu pernah rasa benda ni, tapi sekarang dah tak rasa benda tu, tak tahu kenapa. Tapi sekarang dah kembali balik sebab content challenge ni pasal aku betul-betul bawa ada RM4 ni kat dalam poket aku. Aku tak ada bawa dompet ke apa. Kalau hampa ada sini boleh check jubuk aku tak bawa dompet apa pun selain dalam telefon aku je ada duit. Okey, lain tak ada pun. Semuanya dalam poket ni sahaja. So jom masuk dalam mall ni, kita tengok dengan RM4 ni boleh beli apa, boleh makan apa. Aku kan try lah, pujuk-pujuk sikit, buat cerita sikit menarik-menarik kan. Lepas tu baru kita tengok dia bagi tak bagi, tapi yang selebihnya dia kena halalkan okey. Kereta aku dah parking dekat situ sebab senang masuk mall terus. Kalau masuk basement dia, ya Allah, susahnya nak sampai ke atas. Aku tak tahu kenapa dia. Aku rasa macam payah sebab aku tak tahu sangat pasal mall ni. So dekat je ni, prak terus. So jom. So aku kena ada plan Aku nak beli apa dengan RM1 tu. Kita masuk kafe guys. Kita masuk kafe. Dessert ke, burger ke, okey. Kalau restoran aku rasa tak mungkin lah kalau RM1. Kalau dessert kafe boleh sebab benda tu kecil. Dia orang boleh macam sedekah je. This is hotel? This is hotel. Okay. Okay, thank you. Guys, ni lah sekarang ni keadaan mall. Kalau aku masuk sini, jahanam-jahanam. Dia orang terajang aku keluar. Kita naik atas. Ni RM1 dapat lah. Sekarang ni aku dapat toast maker. So apa kata kita try kat sini. Tengok dia bagi tak bagi. Owner dia, cashier dia perempuan. Tak apa, kita try lah kat dia. Hello. Okay, saya actually orang susah. Okay, saya ada RM1 je. Dengan RM1 boleh beli apa? Dengan RM1 apa je boleh dapat. Saya tak kisah apa-apa pun okey. Bagi saya cerita dulu sedikit. Saya actually daripada keturunan kerabat. So hari ni kerabat tu tinggalkan saya. Saya bawa RM5 je keluar daripada rumah kerabat tu. So dapat RM1 je nak beli apa. Saya tak kisah apa-apa pun. Kalau awak boleh bagi. Saya tak nak. Saya okey. RM1 tak ada apa-apa. Saya tak nak order. RM1 je. Awak nak makan ni tak? Jangan. Ini macam mahal. Saya ada RM1 je. Awak nak makan tak? Ini apa dalam dia? Ni chicken. Ni. Chicken. Okey tak? Awak rasa berbaloi tak kalau dengan RM1? RM1 je tau. Okey. Okey, saya okey, tak ada hal. Okey, mantap. Dia bagi benda yang harga RM16 punya. Aku bayar RM1 je pun. Macam mana aku nak buat? Aku rasa aku kena bagi something dekat dia. Saya ada kereta api dalam mall ni. Aku tak tahu kereta api ni pusing bawa aku ke tak lagi. Kalau boleh ronda, aku naik. Dengan hanya RM1. Kalau dia cakap, ni tak boleh, dia tak boleh bagi can ke apa, biarlah. Wallahualam lah. Hari ni aku kena faham susah tu macam mana. Ni betul ke? Aku tak bayar lagi. Belum lagi, saya tak bayar lagi. RM1 tu pun duit. Betul ke? Boleh? Aku masih tak percaya lah. Tak apa, daripada side saya. Tak apa, daripada side saya.
Tak apa, you ambil simpan je. Janganlah macam tu. Tadi pun 2-3 orang tau tolak saya punya RM1. Saya buat content challenge actually. Nak ya Allah. Saya dah bayar dah. Pakai set lagi. Tak apa. You ambil daripada saya. You ambil daripada saya. Saya amatlah hargai apa yang you dah bayar. You ambil saya punya RM1 ni. Terima kasih untuk kerjasama anda. Thank you very much. Thank you. Betul Lebih kurang minta halal Okey, terima kasih. Tapi dia macam ni look dia. Tak nampak macam burger sekarang ni aku nak makan lagi. Ni mood tengah hype untuk nak buat benda ni. Kalau aku bawa benda ni jalan, orang mesti akan rasa dia ni dah ada duit dengan pakaian macam ni, dengan jam lagi kan. Macam mana aku nak sorok benda ni supaya aku boleh pau orang lagi. Dia bukan pau just nak tengok ada ke orang keperimanusiaan nak bagi dengan duit RM1 tu. Nak try lah. Tapi alhamdulillah setakat ni dua orang and dua makhluk hamba Allah insan ni dah bagi aku. Alhamdulillah. So kita try benda lain. Let's go. Alright guys, so sekarang ni aku dah posting satu mall semuanya benda-benda makan dan baju yang pakaian kamera, benda-benda kamera je. Aku tak rasa dengan RM1 ni berbaloi kalau dia orang nak bagi aku apa-apa. So aku nak try masuk dalam ni, tapi benda ni kena sorok dulu. Aku rasa nak sorok kat daun ni, kita sorok kat daun ni baru kita masuk bagi dia tak nampak lah. Dengan RM1 boleh dapat ayam apa sahaja. Okay, kita try. Tapi ni bukan konten pau orang tau. Jangan hampa ingat macam tu lah. Ini sekadar vlog yang nak tunjuk. Dengan duit RM5 tu boleh beli apa je. Faham? Tapi kena ada ayat juga. Bukan boleh beli, kau pergi taklah muka. Boleh beli tak? Kena ada ayat juga. Aku boleh buat benda ni jadi RM1 terus. Ni, kan 40 lebih kan. Boleh jadi RM1 ni. Tengok aku buat. Assalamualaikum. Hajat saya datang ke sini untuk membeli air. Air apa pun tak apa. Makanan apa pun tak apa. Tapi yang kak dengan harga RM1. Ada tak apa-apa makanan ataupun minuman dengan harga RM1? Fail tapi aku happy. Sebab apa? Dia jujur. Tak ada. Kita try lagi benda apa yang boleh dapat dengan hanya harga RM1. Kalau hotel RM1 boleh dapat tak? Abang rasa. Saya nak try hotel ni. Jom kita try. Sabar. Yes. I want to book hotel. Oh, okay. You want go with me? Yes. 2 minutes later. Guys, tak payah guys. Aku rasa tak dapat ni, sumpah. Aku nak try tapi bila aku masuk dalam tu aku tengok muka cashier, aku macam tak payah. Dengan bau wangi-wangi lagi, main dengan duit RM1. Ya Allah, tak payah guys. Ini satu yang aku tak berani. Tak apa, kita try lain. Ini barang yang kita kasih simpan dulu lah. Kalau benda ni tak simpan kan, sampai mampus orang tak nak bagi aku apa-apa. Mampus kat kau lah dia orang cakap nanti. Lebih baik aku simpan, aku sorok aku punya kejayaan. Aku masuk mall ni tadi. Apa kata kalau aku masuk mall ni? Ini pun mall juga. IPC Shopping Center. Kita masuk sini. Ada berapa ringgit? Ada RM3 kan? Tak silap aku RM3 kan? Okey, RM3 lagi. Kita tengok RM3 tu kita boleh beli apa. Hello. Just wanna ask you, there this market have a RM1 things? RM1? Things only. Water bottle. Water bottle. Yes. Can you show me? Go straight. Cashier go in. Cashier go in. Right side. Straight. Cashier go in. Right straight. Right side. Okay, I try. Lain macamnya cantik lah dia punya market ni. Lain pada lain. Betul-betul RM1 ni. Tapi macam tak mencabar. Dia macam tak pencabar. Aku tak nak kalau benda dah sedia ada. Aku nak try orang macam mana. Orang okey ke tak untuk bagi. Kalau ini inilah. Harga dia RM7 tau. Kita pergi kat cashier, bagi RM1 kat dia. Sana on tak on. Jom. Macam pula. Mana mau bayar? Bayar sana. Masuk sini ya? Okey. Oh guys, RM1 tu dah lah pegang barang RM7. Assalamualaikum hamba Allah. Abang, saya ada RM1 je. Boleh ke saya beli ni? Boleh ke? Kalau boleh, kalau terima kasih sangatlah. Janganlah macam tu. Oh, tak apalah bang. Kalau menyusahkan sebenarnya tak payahlah. Tak apa, saya letak balik. Tak apa, saya letak balik. Jangan. Tak apa. Saya serius nak. Betul? Okey bang. Terima kasih bang. Saya ada RM1 je. Saya boleh bagi RM1. Abang ambil RM1 bang. Tak apa. Nah bang, daripada saya bang. Abang ikhlas Tapi abang ambil je lah RM1 daripada saya. Memang syarat saya pun untuk hari ni. Tak apa, abang simpan je. Abang bagi sesuatu nanti. Tak apa bang, abang ambil lah. Saya dengar abang cakap, abang dengar cakap saya pula. Abang ambil je, tak apa. Sama-sama. Abang saya bagi ini, abang bagi coklat.
Okey. Okey, terima kasih bang. Saya korang minta halal Lebih kurang minta halal. Semoga rezeki abang bertambah luas. Terima kasih. Sekarang ni dekat aku ada RM2 je. Masuk lah. Hasil kejayaan tu. Baik. Tadi saya cakap sama you RM1 betul? RM7 punya barang mari bro. Straight. You mau makan lah? You pergi beli. Sudah makan. Sudah makan? Okay, bye. Kita ronda-ronda dulu tengok apa benda yang boleh beli, yang aku berminat. Tapi ini kena sorok baik. Ini kalau sorok, baru boleh jalan ni kerja. Kalau tak, santai. Guys, kita try beli perfume tengok. Let's go. Hello. Where are you from? Afghanistan. Oh, okay. What's your good name? Adnan. Sorry? Adnan. Adnan. Okay. Where are you from? I'm from local Malaysia. Okay, but I... look like Arabic white. yeah, okay. Thank you. I just want to ask you something. I have RM1. RM1. What can I buy in your shop? Oh, RM1. Anything. I don't mind. Anything. Will be Nothing very... actually. Nothing actually. For here is, I mean, the cheaper price is RM10 here. Oh, RM10. Cannot convert to RM1? I've been actually I'm very poor people. I think I know I don't look like so, but actually yeah, I'm poor people. So last night my parents throw me out the home. So I've been working here and don't know what's my purpose actually in today life. So if you can help me as much as you can, I will be very great and appreciate your work. I want to help you actually, but I'm just working here. Okay, That's I why I understand. cannot give. I only have RM1. You say to your boss, I only came RM1. I can pay only RM1. You try to talk first, can ah? Okay, susah guys. Jadi orang susah. Bukan senang nak senang. Tengok, kau tak ada duit dalam KL ni. Dekat KL je, kat dalam kampung pun tak ada siapa nak pandang kau. Dia nak tolong kau tak boleh. Dia pun orang luar. Aku pula dan dengan duit RM1. Dia pun tak tahu hidup dia macam mana. Aku lagi RM1 pula. Ini yang selalu aku pakai dalam kereta aku lah. Ini. Tembak kat bawah kaki, tempat yang letak kaki kereta kan. Dia naik sampai atas baru dia. Sedap gila sumpah. Ini brand ni. Tapi hari ni tak boleh beli. Sebab apa? RM1 je ada. Alright guys. So aku dah macam tengok-tengok perfume dia. Yang ni strong. Okay. Tapi harga dia agak keras. And aku tak mampu nak beli untuk kali ni. So lain kali mungkin mampu. So dia dah tanya bos dia kata tak boleh. So thank you brother, really appreciate your hard work. Okay, see you next time. Okay, bye bye. Dia macam tadi tu dah macam nak fail sikit dah tahu aku punya konten ni, tapi sebab aku kuat dengan iman aku, tak jadi nak beli macam tu. Alright guys, so sekarang ni aku dah keluar daripada mall ni, tak dapat apa pun dengan RM1 kat sini. Dapat satu ni je. Okay, so kita pergi try kat KK ke kat 7-Eleven, kita try dengan duit RM1. Ada lagi berapa? RM2 kan? Ada lagi duit. Tadi kau dapat perfume baik tu. Tapi tak apa, tak dapat ni, tak ada rezeki. So jom kita pergi KK ke 7-Eleven. Ada lagi RM2 kat situ. Okay, I just want to ask you both. You guess how much is this? How much is this? Just give me the numbers. 5, 6, 7, 8, 9, 10. How much is this? Just guess. RM5. I only buy which RM1? RM1. You know how? Think what? Think. English tak nak keluar pula. How I buy it, you think? Only RM1. I convinced to them. Today I'm making challenge, my YouTube channel. I'm doing challenge that what if I can buy in only RM1? Okay, bye. Thank you. Okay, see you next time. Nice to meet you guys. Work hard, work happy ending life. Okay. Mampus lah English aku keluar tak keluar lah, hantar lah. Janji aku dah seronokkan orang. Let's go, kita balik sekarang. Tadi punya Arab tu yang jual perfume tu baik gila tu. Dia betul-betul macam pure tau Ahad dia. Dia macam nak bagi. Tapi apalah daya dia, macam dia kena kerja bawah tangan orang. So tak dapat nak belanja, faham tak? Macam tu lah. Tapi betul, dia layan betul baik. Walaupun aku cakap aku ni miskin ke apa, dia layan elok. Layanan dia mantap pun. Walaupun dia datang dari luar. Berbalik pula tadi punya Bangla yang cuci kereta aku. Tengok dia cuci macam mana. Okay. Masuk. Dengan muka tak nak tengok aku. ओ मेरे नाल खड़ के तू गली जाती तेरे
Alright guys, so sekarang ni aku dah sampai dekat area rumah aku. Ni ada 7-Eleven sebelah ni, ada sate pun, ada burger pun. Aku rasa kita try 7-Eleven dulu. Lepas tu baru kita try burger. Lepas tu baru kita try sate. Kalau tak dapat lah. Okay. So kat belakang tu ada kedai mamak. So kita pergi kedai mamak pun. Ada lagi RM1 tu kan, kita pergi kedai mamak pun. Okay. So jom try kat 7-Eleven dulu. Let's go. Ni semuanya patut pakai macam ni. Tapi semua pakai macam ni. Aku pun sayang lah macam tu. Kita cari dulu barang RM1. Ada tak barang RM1? RM1. Ni RM1 ke? Oh, RM1.20. Roti. Tinggal luar. Milo. Astaghfirullahaladzim. Teruknya 7-Eleven ni management ni. Manager dia mana? Panggil dia datang sini. Dia nak jadi tak nak jadi manager? Asal benda ni tak boleh repair. Astaghfirullahaladzim. Nak cakap banyak-banyak nanti cakap kutuk pula. Dah lah datang bawa RM1 je. Tak payahlah guys. Kita senyap lagi baik. Okay. Milo apa? Milo RM3. Aduh. Assalamualaikum abang. Abang handsome hari ni. Daripada belakang saya nampak macam abang handsome gila. Abang, saya sebenarnya ada RM1 je. Apa saya boleh dapat dengan RM1? Saya tak kisah apa-apa pun lah. Janji RM1. Oh, ini. Kalau minuman? Itu makanan kan? Kalau minuman? Oh, tak sangka ada juga RM1 Ada guys, barang RM1 tu coklat tu. Okay, mantap. RM1 je aku ada. Oh, Isnin dengan Rabu je. Hari ni Sabtu. Kalau tukar pergi Rabu tak boleh? Tak boleh. Tak ada. Tak ada tak apalah. Yang tu pun yang tu lah. RM1 kan? Okay. So ada guys, coklat RM1 tu. Okay, kita beli yang tu. Let's go. Tak apa. At least ada. Okay. Boleh. Abang, bahaya bang. Ni nak keluar ni. Dia berat sikit nak keluar. Dia berat sebab tebal. RM1 bang. Dekat sini je yang aku rasa ada barang RM1. Kat tempat lain tak ada. Ini salah satu tempat dia. Itu pun last piece Okey, terima kasih. Walaupun benda ni korang rasa macam tak berguna, tapi tak apa. At least dia mencukupi syarat aku. Faham tak? So tak apa. So sekarang ni ada RM1 lagi kat aku. RM1 ni kita nak pergi kedai mamak. Kita nak duduk nak order nasi goreng ayam. Tengok boleh ke tak boleh. Okey. Macam ini hari so jatuh susah lah. Tapi perlu lapar. Daripada pagi tak nak makan. Saya mau nasi goreng ayam. Tapi saya ada RM1 juga. Boleh? Nasi goreng ayam? Saya ada RM1 juga. Boleh? Ada. Boleh? RM1 juga ada. Boleh ke tak boleh? RM1 nasi goreng ayam. Saya ni banyak lapar. Mana ada? Tak ada. Apa yang ada RM1 punya? Saya banyak lapar. Tolonglah. Ini hari nasib terabai, hati tak senang lah. Ini jangan gelak tau. Saya susah tau sini. You tengok. Ini pun orang kasih you tau. Mana bos? Mana lah? You punya bos saya mana tahu. RM1 je. Apa boleh dapat you kasih lah. Apa pun dapat. RM1 ada roti kosong je. Roti kosong je. Nasi goreng tak boleh dapat lah. Dia RM10 mah. Oh, nasi goreng RM10 dah. Oh. Maggi goreng ayam 2 double tak boleh dapat juga. Maggi goreng ayam 10 sama. 10 sama. Oh, roti juga boleh dapat. Boleh lah. 1 bungkus. Roti kosong. Roti kosong bungkus. Kari ayam sama dal. Order pula kan. You gelap saya. Tak mau pandang aku tengok. Sekok pun tak pandang. Seorang duduk sana. Saya ni tengah gelak aku. Ni 2 tengah tengok tamasya. Jahat tu. Cang, 1 kasih bungkus cepat. Nah, Cang. Gelak apa? Seronok. Okay, thank you. So, right guys. Inilah aku dapat hasil RM5 aku. Dengan RM1 dengan hasil ayat yang begitu boleh katakan kurang memuaskan. Nak kata padu sangat pun tak boleh. Sebab apa? Aku tak rasa yang macam-macam betul-betul aku bagi sangat. Sebab dia orang sendiri dah offer. Okey, tak apa adik, ambil lah. Dia orang sendiri yang nak bagi. Tapi apa pun berjaya lah. Itu je aku boleh cakap. Ada yang kena tolak, ada yang tak kena tolak. Hasil dia ini je lah yang aku dapat. Okey, roti canai ni RM1. Ini RM1, ini RM7, ini RM16. Okey. Tapi semua aku convertkan dengan hasil aku main titik peluh, pergi cakap kat orang, pergi ayat kat orang, dapatlah semua RM1. So terima kasih kepada pemberi. Kalau hampa tengah tengok video ni, terima kasih sangat-sangat. Saya saja buat kontennya, sekadar konten, janganlah ambil hati, and lebih kurang minta halal. Okey. Terima kasih. So sekarang ni aku dah sampai rumah. Aku dah parking kereta aku. So mesti hampa nak tengok kan apa benda yang ada dalam toast maker tu. Aku tunjuk kat hampa sekali lah. Yang lain tu aku rasa hampa tak mau tahu pun. Tapi yang ni mesti hampa nak tahu kan. Sini guys, sini.
Weh, terima kasih lah akak-akak yang aku rasa di Indian lah. Weh. Sedapnya benda free. Bau pun sedap. Wih. Burger. Ni benda apa? Tapi apa pun makanan tak pernah letak lah. Minum makan. Sedap doh barang free. Ni sumpah sedap tu. Toast maker. Tak pernah makan tapi sedap. Alhamdulillah sedap. Fuh. Ni. Naik, turun. Naik, turun. Nampak tak? Naik, turun. Ni apa benda? Apa function nak letak benda ni? Saja nampak style lah kan. Style lah, jajan lah kan. Sampak style je. Oh. Dia letak roti gardenia lah guys. Roti gardenia. Tapi ni bukan gardenia punya kilang punya. Ini version lain punya. Tapi apa pun free lah. Alright guys, so sekarang aku dah makan toast maker. Alhamdulillah sedap. Itu je lah guys. Konten aku, challenge aku 24 jam bersama RM5 seharian. Apa je hang boleh buat. Itulah konten aku. Korang dah tengok dah kan. Dapat cuci kereta, dapat isi minyak. Walaupun minyak aku punya bar tu tak naik, tapi dapat isi lah. Ada juga dapat tolak. And ada juga dapat terima, dapat belanja. Okay. So moral of the content aku rasa korang tahu juga apa benda je. The most important thing is money. Okey, tak kisahlah kau badan besar ke, mati esok duit juga kau guna. Kau nak beli kain kafan pun pakai duit, kau nak panggil van jenazah datang pun duit, tol, minyak. Apa pun duit, urusannya datang dengan duit. Dunia berjalan dengan duit. So itulah cerita dia. Kau tak ada duit, orang takkan value kau. Betul. Perempuan, aku. So itu je aku boleh cakap. Aku nak cakap banyak-banyak sebab korang sendiri pun boleh nilai. Betul tak? So ini sekadar challenge. Konten semata-mata yang aku reka sendiri. Janganlah ambil benda ni sebagai negatif ke. Oh Syahid sahaja nak apa-apa orang ke. Tak ada. Okay, macam tu pun aku cukup semuanya. Aku ada semuanya. Saja nak buat konten ni. Okay. So itu saja untuk konten kali ni. Jumpa korang di konten yang datang. Okay, bye-bye. Peace. Dah lah pakai kamera iPhone. Lepas tu datang bagi RM1. Aku segan gila.